Layanlah saya, Sir. Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sir. So, hari ni kita nak buat apa? Bukan kita tak buat prank. Buat sikit je. Tapi saya nak tunjuk tutorial cara-cara buat topeng hantu. So, hari ni saya nak buat kostum hantu. Saya nak menggunakan kain putih dan saya akan buat kostum hantu yang sangat bolehlah. Dan ini adalah video pembukaan cerita sahaja. Tak ada kaitan langsung dengan yang hidup ataupun yang dah mati. Saya saja je nak letak. Dan dah siap. Mula-mula sebelum kita buat kostum hantu tu, kita perlu ada lakaran dahulu, okey? Jadi lakaran pun dah siap, maka mari kita mula untuk buat kostum. Yeah. Unknown brain. Okey, mula-mula kita buat dulu kepala dia. Jadi cukup sahaja panjang ini. Dan okey, baik. Saya sebenarnya mau buat 2 lapisan sebab saya nak bagi nampak tebal sikit. Sebab kain ni terlalu nipis lah bagi saya lah. So saya nak bagi nampak solid. Kalau kamu semua yang tengok video ni nak buat kecil, nak buat nipis, terserah lah. Tak payah ikut saya pun tak apa. Ikut je step yang saya buat tu. Yang saya tambah tu tak payah ikut apa. Kalau nak tambah je lah. Kalau pandai buat lah. Saya malah nak ajar lah yang tu. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. Seterusnya, belakang dan zip. Okey, sebelah dah siap. Sebelah lagi. Sini pula. Pastikan bucu dia yang tajam tu berada di sini dan okey, dah siap. So, yang ni kita gabungkan dia macam ni. Okey, baiklah. Kita ada penambahan ya. Sebab tadi saya cuba tutup, saya dah jahit. Pasal saya cuba tutup kepala dan tak muat. Jadi saya perlu tambah kat depan dia yang ni. So, saya sudah tambah. Mari kita. So, ada 4 penambahan di depan dan di sini. Di area belakang. Nampak? Saya tambah di sini. Okey, baiklah. Pastikan jangan jahit sampai tutup lubang ni. Ini untuk mata tau. 2 ni untuk mata dan ini untuk mulut. So
So pastikan jahit sampai sini je. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here. Sebab dekat area sini kita akan tebuk lubang. Pak! Ha! So terserahlah kamu nak lubang besar mana. Saya memang nak besar ni pun. Dan mulut dia pula kita akan buat macam jadilah begini. So kita akan memterbalikkan dia. Dan kita perlu jahit mulut dan mata tu supaya nampak lebih kemas. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Yang ini hanyalah penambahan sahaja. Kalau rajin buatlah. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa. Somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Give me Mu jangan nak ambil aku bunuh aku. Tak. Mu nak main pun belilah. Mu aku belambak. Ambil ni. Tu lali kenapa mu tak kunci pintu? Ini bayar Azri. Bro, tak tahu. Laptop kena curi guys. Tidak. Cuba lebih lemak. Laptop kena curi. Mak sepatutnya bangga tu. Orang pandai menjahit turun daripada mak lah ni. Nampak? Si balik Azri. Mu jangan cakap melalui lalu bukan. Okey, Pak. Dan sentuhan yang terakhir ini. Baiklah, masa untuk kita pergi ke tempat seterusnya. Okey? to where we started out. Oh, Tengok daripada sini. Sini tengok. Macam ni. Ui, terbang lah. Tengok ni. Tapi design macam ni. Tepi tangan. Tak sama pun. Tak kisahlah. Yang penting biasakan minum Magatama.